Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita ada apa pula ni? Kita orang ada Toyota Yaris 2025, owner daripada Pahang. Hari ni 14 hari bulan September tahun 2025. Hari Ahad kita orang akan proses kereta ni. Mula-mula Cik Anis lock package premium, and then lepas bincang kita offer package premium plus. Okay, nak tengok hasil dia. Jom. Assalamualaikum. Kedan Sebelum, condition Ori Kilim, Kedan Sebelum, Karang Kilit, condition Ori Kilim, Makan Karang Kilit. Ya, okey. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi kami dah siap kunci premium. Lepas tu kami dah buat 2 step polish. Lepas tu body cermin, lepas tu dah buat coating, buang habuk, buang kotoran. So sekarang progress dah 70%. Jadi sekarang ni proses rotation pula. Jadi yang berjaga jam tadi tu, 4 jam tu untuk preparation saja. Rotation ni yang last ni. Yaris ni pakai ni terbaik ni. Okay, nak tengok hasil coating 10H original dekat Yaris ni. Stay tune. Assalamualaikum. Bismillah. Okay, bismillah. Okay, korang dah tengok kan tadi proses awal sampai siap. Okay, coating ni dia nak buat dia tukang buat tu dia tak boleh ada masalah rumah tangga lah dengan awek. Dia punya hati kena tenang. Buat coating ni hati dia kena tenang. Dia tak boleh ada masalah-masalah bergaduh rumah tangga, tak boleh. Apa pekerjaan yang memerlukan fokus, ketelitian seseorang individu yang tukang buat proses tu, dia tak boleh ada masalah bertengkar, gaduh dengan isteri, dengan awek ke, power ke, dia tak boleh, kena relax. Baru hasil coating tu betul-betul terbaik lah. Lepas tu owner ni nak PPF Al-Quran sekali free. Siapa nak PPF Al-Quran free, hantar coating, kita akan PPF kan Al-Quran. Okay, tengok hasil dia. Jom. Assalamualaikum.